Negara berdepan dengan isu rasuah yang semakin mencarar kepercayaan rakyat. Keterisan berlaku, rasuah berleluasa. Sampai rasuah tu sampai melarat ke dalam tentera. Dulu kita dengar polis. Pendakwaan itu berkaitan kes rasuah dan salah guna kuasa dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Agak-agak Malaysia kita ni jadi bah. Negara kita ni jadi bah. Bila rasuah dah berleluasa dalam Angkatan Tentera Malaysia ni, ini bukan lagi soal duit ke apa ke, ini soal keselamatan negara. Lebih membimbangkan apabila rasuah melibatkan pegawai kanan tentera tertinggi. Saya tanya dengan korang, skandal tentera sekarang ni, rasuah ni, siapa menteri dia? Khalid warned that corruption deprives Malaysia of quality defence assets, endangers the safety of military personnel and leads to wastage, inefficiency and reduced operational effectiveness. Transparency International Malaysia has repeatedly warned that defence corruption directly weakens national security. Panglima Tentera dipanggil SPRM kes rasuah terbaru. Ada orang akan dilantik Panglima tetapi dia sebenarnya rasuah dan SPRM telah menyatakan keputusan. SPRM telah menemui satu penemuan terbaru iaitu tajuknya berbunyi Projek Tentera Darat, Wang Tunai Jongkong Emas. Kes rasuah tender perolehan tentera darat, SPRM sita wang tunai dan jongkong emas hampir 7 juta ringgit. Terkini daripada Safwan Sawi. Terima kasih Safwan. Kita harapkan ada lagi keputusan yang lebih terkini daripada waktu ini. Seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membeku 14 akaun bank berkait siasatan penyelewengan dana pelaburan 300 juta ringgit membabitkan seorang Tan Sri. Siasatan awam mendapati dana itu dikutip daripada kira-kira 1,700 individu dalam tempoh 4 tahun. SPRM menjalankan siasatan susulan dakwaan berlaku transaksi kemasukan wang mencurigakan. SPRM menyita 6 akaun bank, 3 jongkong emas serta 23 utas jam tangan mewah bagi membantu siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita 3.9 kilogram emas bernilai lebih 2.3 juta ringgit berkait siasatan projek tender perolehan tentera darat. Turut disita kenderaan utiliti sukan berprestasi tinggi SVR dan pelbagai wang tunai asing. Barang kemas disita adalah 3 jongkong emas seberat 3 kg dan 9 keping emas seberat 900 gram. SVR pula dianggarkan bernilai kira-kira RM360,000 yang dipercayai dibeli secara tunai. Beberapa hartanah dan kenderaan mewah yang keseluruhannya bernilai 9.7 juta ringgit disita Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkait siasatan kes penyelewengan dana pelaburan berjumlah 300 juta ringgit. Individu bergelar Tan Sri yang direman sejak Khamis lalu dibebaskan siang tadi. Selain itu, SPRM mengesahkan rampasan aset yang jauh lebih besar termasuk wang tunai, emas, jam tangan mewah jenama Rolex serta kenderaan mewah seperti Range Rover. Turut disita 2 buah kenderaan mewah bernilai 1.35 juta. Sources told TV3 that the latest seizures include 6 residential properties valued at 6.54 million ringgit, a parcel of land worth 1.8 million ringgit, and 2 luxury vehicles valued at 1.35 million ringgit. Bila rakyat nak cakap tak puas hati dengan skandal-skandal rasuah apa semua ni, kita mesti understand kenapa rakyat mereka sangat marah dengan pihak FAM. Salah. Rakyat dah nampak apa yang ditontonkan oleh SPRM. Lagi rakyat marah. Kita sokong apa saja usaha SPRM untuk tangkap mereka terlibat dalam skandal rasuah ni. Jadi bila skandal rasuah dalam Angkatan Tentera ni yang sangat melampau. Oleh itu, membanteras rasuah dalam perolehan pertahanan adalah keperluan mendesak untuk memperkukuh pertahanan negara. Rasuah khianat pada negara.